Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid kesayangan cikgu. Hari ini cikgu nak bawa kamu semua menyelami satu lagi tajuk yang sangat penting iaitu rukun iman yang merupakan 6 asas keimanan dalam Islam. Kalau rukun Islam itu ibarat tiang rumah yang boleh kita nampak perbuatannya, rukun iman ini pula ibarat tapak atau fondasi di dalam hati kita yang wajib diyakini dengan sepenuh jiwa tanpa ada rasa ragu-ragu sedikit pun. Seperti yang tertulis di bahagian bawah nota kita, iman itu adalah cahaya di dalam hati yang akan sentiasa membimbing setiap langkah kita menuju kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulakan dengan asas yang pertama iaitu iman kepada Allah. Sebagai seorang Muslim, perkara paling utama yang perlu kita lakukan adalah mengenal siapa pencipta kita iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud iman kepada Allah ialah kita yakin dan percaya bahawa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta Dialah yang mengatur seluruh alam ini. Contoh mudah dalam kehidupan seharian kita ialah apabila kita melihat keindahan langit, matahari, dan pokok-pokok, kita sedar semua itu tidak terjadi sendiri tetapi diciptakan oleh Allah, lalu kita menunjukkan rasa iman itu dengan sentiasa berdoa dan beribadah hanya kepadanya. Seterusnya, asas yang kedua ialah iman kepada malaikat. Kita wajib meyakini bahawa Allah telah menciptakan para malaikat daripada cahaya dengan sifat-sifat istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia, seperti tidak makan, tidak tidur, dan sentiasa patuh tanpa pernah ingkar arahan Allah. Contohnya, walaupun kita tidak nampak malaikat dengan mata kasar, kita tahu ada malaikat rakib dan atid yang sentiasa mencatat amalan baik dan buruk kita. Kesedaran ini membuatkan kita lebih berhati-hati untuk tidak melakukan dosa walaupun semasa kita bersendirian. Asas yang ketiga pula ialah iman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya, kita percaya bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai panduan hidup kepada para nabi terdahulu. Contoh kitab-kitab ini adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan akhir sekali kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh amalan, kita membuktikan iman ini dengan rajin membaca Al-Quran, menjaga kesuciannya, dan cuba mengamalkan segala ajaran baik yang terkandung di dalamnya. Bergerak kepada asas yang keempat iaitu iman kepada Nabi dan Rasulnya. Di dalam dunia ini, Allah telah mengutuskan ramai Nabi dan Rasul untuk membawa ajaran kebenaran kepada manusia, namun perkara yang wajib kita ketahui dan fahami hanyalah 25 orang sahaja. Contohnya, kita mencontohi sifat amanah dan jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian kita, serta sentiasa berselawat ke atas baginda sebagai tanda cinta dan rindu seorang umat kepada Rasulnya. Asas yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, iaitu hari kemusnahan seluruh alam dan hari pembalasan bagi setiap amalan manusia. Seperti yang tertera dalam nota, hari kiamat ini terbahagi kepada dua fasa iaitu kiamat kecil atau sugro seperti kematian seseorang dan bencana alam, serta kiamat besar atau kubro iaitu hancurnya seluruh alam semesta ini. Contohnya, iman ini mendidik kita untuk sentiasa rajin bersedekah, menghormati ibu bapa, dan melakukan kebaikan supaya kita mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Akhir sekali, asas yang keenam ialah iman kepada qadar dan qadar. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita harus mengakui dan meyakini bahawa setiap perkara yang berlaku di dunia ini, sama ada perkara yang baik maupun yang buruk, semuanya terjadi atas izin dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling dekat dengan diri kamu ialah apabila kamu mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang, kamu bersyukur kepada Allah kerana itu rezeki daripadanya, dan jika kamu menghadapi kegagalan atau kesusahan, kamu tidak berputus asa sebaliknya redha, bersabar, dan terus berusaha kerana tahu ada hikmah yang baik sedang Allah rancangkan untuk kamu. Kesimpulannya, rukun iman yang 6 ini merupakan satu kesatuan akidah yang sangat kukuh dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Jika rukun Islam membentuk zahir perbuatan kita seperti solat dan puasa, rukun iman pula berperanan membina akar dalaman yang memandu hati, fikiran, dan jiwa kita. Keimanan yang sebenar bermula dengan mengenali Allah sebagai pencipta, menyedari keberadaan malaikat yang mengawasi, serta berpandukan kitab suci dan ajaran para nabi.
Kesedaran ini seterusnya mendidik kita untuk sentiasa bersedia menghadapi hari pembalasan dan bersikap redha serta tabah dengan segala ketentuan qadha dan qadar. Dengan memahami dan mengamalkan kesemua asas ini, kehidupan kita akan sentiasa dipandu oleh cahaya ketenangan, terselamat daripada rasa putus asa, dan sentiasa dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.